Kuning hijau mereka. Layan kunjungan Kelana United FC. Jersey merah kuning. Zainal Abidin di sayap kanan, Turgasini di sayap kiri dan dilengkapkan dengan pengempur berbisa Giovanna Cardoso da Silva dari Brazil. Beliau menjadikan 1 gol pada minggu lalu. Whistle dibunyikan oleh pengadil yang bertugas, iaitu Syauqi Firdaus bin Muhammad Faisal. Beliau dibantu oleh pembantu pengadil pertama Muhammad Azizul bin Muhammad Razi dan juga Muhammad Zuhairi bin Muhammad Zubr. Tugas ini datang membantu melebarkan ke bahagian kanan untuk Khalida dan juga Dia yang sedang luru dari sebelah kanan. Khalida, bahaya kedudukan ini. Dia Adin cuba untuk menukar arah, dipintas oleh Munirah, dapat pada Giovanna Cardoso da Silva. Cantik gerakan beliau melebarkan Khalida di sebelah kanan, rembatan daripada Khalida dan itu dia, jaringan terhasil. Nur Khalida Ismail berjaya memecahkan kebuntuan. Bekas penjaring terbanyak pada edisi 2024 untuk Liga Wanita Tradisional. Kali ini membuka tirai jaringan di Bumi Jitra Giovanna Cardoso dengan da Silva. satu rembatan yang gagal diselamatkan oleh Zulekha Basyah. Kita lihat sekali lagi. Rembatan daripada Khalida. Rembatan beliau. Dan itu dia. Syahbani tenang mendapatkan Turgasini. Cantik gerakan daripada Liana Sabri meninggalkan untuk Faik Syafiqah. Tidak outside, bahaya kedudukan ini daripada Reva. 1 lawan 1 dan itu dia, Reva Octaviani. Meneruskan kredibiliti momentum minggu lalu. Minggu lalu beliau berjaya menjadikan 2 gol. Dan minggu ini 1 gol sudah pun berjaya dicetak. Sabri meninggalkan Minit yang ke-23 ini. Tidak outside, bahaya bagaimana kedudukan gerakan yang ini melapasi daripada perangkat Reva. offside. 1 lawan 1 dan itu dia, Sebelum Reva Octaviani. Ramia Kristina mengisi posisi pertahanan kanan. Antara ke dalam daripada Dia Adin. Dapatkan tugas ini. Oh, cantik gerakan daripada Reva Octaviani. Dari sebelah kanan Reva. Bahaya kedudukan ini dan itu dia, jaringan daripada Giovanna Cardoso da Silva untuk jaringan yang ketiga. Gerakan daripada Reva Octaviani yang berjaya mendapatkan Giovanna Cardoso da Silva daripada Dia Adin. mengimport dari Brazil yang tidak dikawal. Kita lihat sekali lagi bagaimana hantaran Turgasini Cantik gerakan daripada Reva Octaviani yang melepaskan Reva Octaviani sebelum Giovanna Cardoso. Kembali kepada Faika Safira. Turgasini cuba untuk merencanakan sesuatu daripada Khalida mencari gol pertama. Hantaran kali pertama gagal. Daripada Syafiqah. Rembatan daripada Syafiqah Zainal Abidin berjaya ditangkap kemas oleh Zulekha Basyah. Akan Turgasini kembali ke belakang. Untuk Vivi Octaviani Rizky. Saya mendapatkan Liana Sabri. Lebarkan ke bahagian kanan. Masih lagi cuba untuk mencari ruang dan peluang. Lagi menembusi tembok pertahanan Eagle FC. Cantik pada Reva. Satu rembatan yang gagal untuk menemui sasaran. Cuba untuk mendapatkan Ainin Sofia dari sebelah kiri. Giovanna. Reva Octavia. Antara daripada Syafiqah berjaya mendapatkan Khalida. Dari sebelah kanan Khalida. Rembatan daripada tugas ini. Giovanna, bahaya kedudukan ini dan 1. Penyelamatan di atas garisan namun sudah pun offside. Secara langsung
tetapi highlight perlawanan dan juga pelbagai info penting. Kesilapan daripada Darina. Di sebelah kanan Kaisara Inara, satu rembatan yang ada biasan terkena Khalida. Dan pendek kembali kepada Liana Sabri. Ini antara lebih baik tandukan bahaya daripada Fatihah Anum sebentar tadi. Namun berjaya dikeluarkan. Cantik gerakan daripada Reva. Lembatan dari jarak jauh Reva. Dan itu dia. Jaringan cukup cantik. Dari penjaring terbanyak setakat ini. Ini merupakan jaringan kelima peribadi beliau. Dari 2 perlawanan. Reva Octaviani. Pemain import daripada Timnas Indonesia. Menambah jaringan keempat untuk memastikan Kelana United pasca pelawat bakal membawa pulang 3 mata. Cantik gerakan daripada Reva. Kita lihat Lembatan sekali dari lagi. jarak jauh Reva. Bagaimana Dan Reva itu dia. Octaviani dengan rebatan yang cukup luar biasa. Untuk Syafiqah Zain Abidin. Liana Sabri. Dan itu dia whistle panjang dibunyikan oleh pengadil bertugas iaitu Syauqi Firdaus untuk menamatkan perlawanan yang kelima bagi Liga Wanita Nasional 2026 di antara Red Eagle FC dan juga Kelana United FC yang berpihak kepada pasukan pelawat yang unggul dengan 4 jaringan. Dan yang diucapkan untuk Zulaika Basyah dipilih selaku Woman of the Match bagi perlawanan kelima untuk Liga Wanita Nasional 2026. Jadi apakah perasaan anda kerana save demi save anda jaya mengkurangkan bolos pada hari ini? Saya berasa sangat happy. Saya tak tahu saya boleh dapat macam ni. Saya bersyukur. Terima kasih. Itu je lah. Saya tak cakap. Untuk perlawanan berikutnya kemungkinan akan ada trio import dari Nepal. Jadi apa harapan anda untuk perlawanan berikutnya dengan kehadiran trio yang lebih berpengalaman, pemain kebangsaan daripada Nepal? Jadi harapan untuk next game. Bersemangat pasukan bila lebih bangkit daripada ini. Bersemangat satu tim untuk ke depan.